Waktu tu semua orang kena tutup kedai. Semua orang tak boleh keluar rumah. Kita belum jumpa vaksin lagi. Saya Julaiha Jamaluddin, tapi biasalah kawan-kawan panggil Juju. Dan saya sekarang bertugas di Majlis Bandar Ampang Jaya sebagai setiausaha majlis ataupun dipanggil juga timbalan ketua majlis. Dan sebelum ni sebenarnya saya berkhidmat di Pejabat Daerah dan Tanah Petaling. Masa mula-mula perintah kawalan pergerakan tu disebut dekat negeri diumumkan, kita dah mula terlibat dengan untuk membantu membuat kawalan PKP lockdown ni kepada semua komuniti dalam daerah Petaling. Waktu tu semua orang kena tutup kedai. Semua orang tak boleh keluar rumah. Pastikan semua orang mematuhi kepada syarat lockdown. Mula-mula rasa macam kenapa pula saya nak kena involve? Kita nilai balik arahan tu memang patutlah relevan. Sebab bila dalam keadaan kita dalam keadaan bencana, dalam keadaan pandemik yang sedemikian, kita ni sebagai barisan hadapan penjawat awam. So bila jawatankuasa bencana daerah tu diaktifkan, so kita sebahagian daripada tim tu, dan walau siapa pun jawatan kita kena contribute. Daripada rumah saya nak ke Pejabat Daerah Petaling tu, bila kita memandu tu, Guthrie Highway tu tak ada orang. Tak ada orang. So saya boleh bawa kereta 40 km sejam. Saya rasa macam bestnya perasaan tu. Tapi dalam sama kita rasa macam, wah, ini dunia apa ni? Dan kita rasa sangat takut. Tapi kita kena teruskan juga jumpa orang. Kalau balik pun terus mandi dan tukar pakaian, basuh badan dan sebagainya. Sebab kita rasa macam kita sangat terdedah dengan satu benda sangat berisiko dan kita boleh jeopardiskan keluarga kita di rumah. PKPD ini adalah satu kaedah untuk kerajaan membendung pandemik tu daripada merebak ke satu kawasan lebih besar. Jadi untuk mengelakkan penularan dia dengan keadaan tidak terkawal, sebab masa tu kita belum jumpa vaksin. Bendung kawasan tu, dia contain kawasan tu. Dan penduduk dalam kawasan tu tak dibenarkan keluar. Cara tak benarkan keluar, dia pasanglah barbed wire tu. Bila PKPD ni, kita hanya dapat tahu malam kan dia kata, okey malam ni pukul 10 semua pegawai sila berkumpul sekian tempat. Kita pun bergerak ke tempat, kita tengok army semua dah ada. Jadi bila start pukul 12 tu, mereka start pasang barbed wire tu lah keliling tu. Tapi kami akan berhadapan dengan pergaduhan, pertelingkahan dengan penduduk besok pagi. Bila orang buka pintu rumah nak pergi kerja tak boleh. Petugas-petugas ni termasuk pejabat kesihatan, kita masuk ke dalam tu dan kita buat saringan untuk mengenal pasti mana yang positif, mana yang tak positif, dan diasingkan yang positif. Kemudian dia pergi pula kepada kami melaksanakan juga dalam tempat PKPD tu bersekali dengan pemberian vaksin. Yang pertama lah di Negeri Selangor tu, kita buat di salah satu PKPD yang dilaksanakan oleh Pejabat Tanah Petaling, PKPD Mentari Kot. Datuk kata, Ju, kau jadi komander. Saya macam terperanjat, gerang komander, hari ni kadu tanah je. Jadi mula-mula kita rasa macam, tak nak lah Datuk. Saya tak pandai, tak apa, kau buat je, aku ada. Yang lain pun ada. Saya rasa apa yang saya paling banyak belajar dalam PKPD adalah tentang teamwork. Kita perlukan satu ketua yang boleh menerajui kita tu dengan betul pun. Dan dalam teamwork tu juga kita kena ada sifat tolak ansur dan saling menghormati. Apa yang kita ada tu kita bagi yang terbaik, kita sokong, dan begitu juga dengan kawan-kawan kita lain, sahabat-sahabat kita lain, kita contribute. Bila teamwork tu kita saling melengkapi. Dan kalau dengan teamwork ni apa benda yang susah pun, insyaAllah dia boleh dihadapi. Nothing is impossible sebenarnya.